soalan saya tanya, okey, jika mengenai skandal Najib ni, minta maaf, Zaidudin Najib ni benar, kenapa semasa ada satu majlis saya baca, minta maaf, mengenai Mahathir mengajak untuk berdebat dengan Najib, kenapa Tan Sri Najib tidak hadir? Pertamanya saya nak beritahu, saya antara orang yang menganjurkan nothing to hide. Nothing to hide yang Datuk Seri Najib sepatutnya berdialog dengan NGO. Yang kita panggil untuk berdialog ni tuan-tuan, kita panggil Datuk Seri Najib untuk berdialog dengan NGO. Tujuan dia supaya NGO boleh tanya apa saja kepada Datuk Seri Najib. Itu yang maksudnya nothing to hide. Maknanya Najib hadir dan dia cerita. Tapi apa yang berlaku bila kita buat nothing to hide ni, ada orang sudah pergi beritahu kat Datuk Tun Dr. Mahathir, suruh Tun Dr. Mahathir datang dan berdebat dengan Najib. Bukan masalah berdebat ni Datuk Seri Najib takut. Saya nak beritahu tuan-tuan lah, tak payah Tuan Najib. Kalau saya debat dengan Tun Mahathir pun, saya tak fikir dia boleh pukul saya. Sebab apa? Sebab apa? Sebab faktor usia dan daya ingatan tuan-tuan. Saya yakin kalau saya berdebat dengan dia, dia akan banyak cakap apa nama. Tuan-tuan rasa patut tak Datuk Seri Najib naik atas pentas dan memalukan bekas Perdana Menteri macam tu? Itu sebab Datuk Seri Najib mengambil keputusan, dia tak mahu aibkan Tuan Mahathir. Dan saya nak beritahu, laporan yang kita terima, laporan yang diterima oleh SB yang menyebabkan SB tuan-tuan menasihatkan Ketua Polis Negara minta supaya program itu dihentikan, ialah penyokong Tuan Mahathir akan hadir ramai-ramai dan dia akan buat havoc. Maksudnya dia akan, macam saya tuan-tuan, saya pegang pintu tu, saya direpuk bila mana mereka masuk ke dalam dewan. Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau malam tu, petang tu terjadi, sebelah sana Tuan Mahathir, sebelah sini Najib, habis kuat dua-dua orang ni tuan-tuan, dia bertekad dan bertikam lidah, betul tak tuan-tuan? Tapi apa jaminan penyokong kat bawah dua-dua pihak, seorang yang fanatik kepada Tuan Mahathir, seorang lagi yang fanatik kepada Najib, mereka juga hanya akan bertikam lidah? Ada jaminan tak? Saya tak nampak dia orang ni rasional lagi tuan-tuan. Pintu kita tutup pun dia orang rempuk. So you rasa macam mana? Apa akan jadi kalau benda tu diteruskan? Jadi saya, walaupun saya nak sangat supaya Datuk Seri Najib hadir dan program kita tu berjaya, sebab ramai orang memang patut berjaya, kalau tak diganggu oleh Tuan Mahathir. Tapi saya rasa bila kita fikirkan balik, apa akan terjadi kalau dua orang tokoh tu naik atas pentas bercakaran satu sama lain, saya rasa hari itu silat-silat hari bulan boleh jadi bloodshed tuan-tuan. Boleh jadi pertikaman sama-sama Melayu. Itu sebabnya saya bersetuju dengan keputusan JPM membatalkan program tersebut. Itu yang pertama.